macam menghindar ni. Kita nak datang belajar lah, kita nak datang belajar, kadang-kadang banyak keluar. Kan? Dia nak tu, kata, dia ni tak suka juga. Kita pasal Allah. Allah ni dia tak suka. Tu tak suka. Setan tu tak suka. Tapi kalau kita pasal selain daripada Allah, benda-benda Allah, benda-benda lalai, yang tu seronoknya tak ada halangan. Boleh buka. Tapi kalau nak dengar berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu memang banyak halangan. Banyak halangan, banyak godaan dia. Ya. Jadi sebab tu, jadi kita hadir dalam mana-mana majlis belajar, hendaklah kita betulkan niat kita datang hanya semata-mata kerana Allah. Kita datang hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain. Jadi kita datang kerana Allah, maka kita nampaklah kebesaran Allah. Kita nampaklah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita selalu betulkan niat kita, nawaitu kita. Niat kita buat benda tu kerana Allah. Maka bila kita buat satu kerana Allah SWT, bukan kerana selain daripada Allah SWT, maka terpeliharalah kita daripada riya. Terpeliharalah kita daripada syirik yang tadi. Sebab apa? Sebab buat satu benda kerana manusia, tak buat satu benda kerana manusia, dia sama. Kan? Tak buat kerana manusia, buat kerana manusia. Kan? Mana kita ni disuruh tinggal dalam sesuatu larangan tu kerana Allah. Buat sesuatu suruhan itu kerana Allah. Ini kerana Allah. Buat sesuatu tu kerana Allah. Dan sesuatu yang disuruh lah. Yang kita buat sesuatu yang tak disuruh oleh Allah. Kan? Sesuatu yang tak disuruh oleh Allah kita buat. Maka itu terjadi pahala. Itu terjadi pahala. Tapi kalau kita buat sesuatu yang disuruh oleh Allah kerana Allah, maka boleh pahala. Buat sesuatu yang tak disuruh oleh Allah, Allah Ta'ala tak suruh buat benda tu kita buat, maka